Okey, dah dapat lah order. Midfield 2 kondominium Taman Sungai Besi. Pick up 2 km, drop off 0.8 km. Ni yang orang tu ajar ni, kalau kau tekan continue ni lama tak berhenti, dia takkan habis lah. Okey lah, boleh lah. Drop off 0.8 km, RM4.60. Nampaknya tak ada passenger ni, tak muncul-muncul. Kita cancel booking. Passenger no show. Alright. Dapatlah RM3 compensation. Dia tak muncul. Instead of RM6 setengah je fare tadi, untuk hantar dia ke Bandar Tun Razak pula, aku dapatlah RM3. Untuk kita cancel dan pilih option passenger no show tu, syaratnya selain daripada 5 minit kita kena tunggu, kita kena call dia juga. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Jeff Grab Vlog. Pada episod yang ke-34 hari ni, aku nak jalan dekat-dekat saja dan aku target dalam 2 jam saja untuk kali ini. Hari ni hari Ahad, pukul 10 pagi lebih kurang. Jom kita mulakan kita punya misi Jeff Grab Vlog episod yang ke-34. Seperti biasa, aku akan reset trip A ni untuk ketahui keseluruhan jarak perjalanan kita pada hari ni, dan trip B untuk jarak kilometer setiap order yang kita ambil, pick up dengan drop off. Tanpa melengahkan masa lagi, okey, sekarang pukul 10.07 pagi. Aku nak onkan aku punya Grab driver apps, dan aku akan onkan turbo mode ni sebab ada video yang aku tonton mengatakan turbo mode ni dia membawa kita ke tempat yang banyak demand. So kita akan kuranglah membangau. Lagi satu, dia akan bawa ke kawasan yang dekat-dekat berhampiran dengan kita je lah. Tapi bergantung kepada demand lah. Kalau demand tu okey, dah ada dah. Kita mulakan order yang pertama. Pansapuri Kos Rendah Blok D pergi LRT Bandar Tasik Selatan. Pick up 200 meter, drop off 1.5 km, RM4. Okey lah, Blok D Alright, 200 meter pick up. Tapi aku rasa jauh juga ni sebab aku kena pusing. Aku kena pusing agak jauh sebab aku parking dekat belakang antara Blok A dengan Blok B ni. So aku kena pusing satu round lah untuk pick up order yang pertama ni. Agak sukar lah sebab ada kereta parking. Sebab ada kereta parking, aku susah nak keluar. Okay, kita jumpa lepas drop off nanti. Begitulah geng, adat duduk di rumah flat. Aku tolak 3 kereta tu tadi. Myvi depan tu, Saga BLM dekat depan tu, dengan Myvi baru kat silver ni. Baru aku boleh lepas untuk corner. Alright, Jeff Grab Vlog episod yang ke-34 bermula di Bandar Tasik Selatan. Aku nak pick up dekat Blok D dan hantar pergi ke LRT Bandar Tasik Selatan, SP15. SP15 tu aku rasa kod stesen LRT tu. Setiap stesen LRT dia ada kod dia. Untuk Bandar Tasik Selatan ialah SP15. Inilah dia, Pansapuri Kos Rendah Bandar Tasik Selatan. Rumah yang aku beli sejak 2009 ke 2010. Sudah dah 15 ke 16 tahun lah. Dah 15 ke 16 tahun aku beli rumah ni atas orang lah. Okay lah, not bad lah harga dia. Masa mula-mula developer jual dulu, untuk low cost apartment ni RM45,000 satu unit. Aku beli atas orang. Aku dapatlah harga RM65,000. Tapi sekarang ni ada yang paling mahal aku dengar selepas 15-16 tahun ni, jual sampai RM260,000 pun ada juga satu unit. Sebab ni dekat kawasan KL kan, berdekatan dengan banyak facilities seperti masjid, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama, stesen LRT, stesen komuter,
terminal Bersepadu Selatan, KLIA Transit, semua dekat Bandar Tasik Selatan. Semua lengkap lah. Masalahnya parking je. Okey, dah sampai dah tempat yang aku nak pick up. Kita jumpa dekat LRT Bandar Tasik Selatan sebentar lagi. Okay, selesai drop off order yang pertama. Total 1.8 km sahaja pick up dan drop off. Aku reset. So kita drop offkan dia dekat sini. Bersih RM4 lah. So aku dapat back to back job daripada LRT Bandar Tasik Selatan ni juga pergi Bukit Jalil. So pick up 0 meter, drop off dalam 9 km kot. Okay, arrive. Aku dah klik arrive. Aku tunggu dia keluar lah. Pada Roti Boy LRT Bandar Tasik Selatan, kita pergi dekat Bukit Jalil. Aku rasa aku kena masuk dekat dalamnya sebab dia order dekat Roti Boy. Roti Boy tu dekat sini. Okay, kita dah sampai. Kita tunggu dekat sini. Adakah dia ada dekat kawasan ni ataupun dia masih lagi berada dalam LRT? Sebab dia position dia tak ada pun dekat dalam peta ni. Tu baru lepas sharing location. Where are you? Message dia, hello, I'm here. Hello, I'm here. Where are you? Dia kata wait me. Okay, kalau dia tak sampai dalam masa 5 minit, macam jauh je dia ni. Okay, kalau dia tak sampai, kita cancel lah job ni. Passenger no show. Tapi sebelum tu kena call dia dulu. Okay, tak apa, nanti apa-apa aku update lah. Selesai drop off order yang kedua. Total pick up dengan drop off 9.3 km. Dan kita earning RM9 sahaja. Okay, aku ada dapat back to back job lagi. Back to back job lagi untuk turbo mode ni. Pick up dekat The Link 2 Tower A, Bukit Jalil ni. Hantar pergi Jimoji Bukit Jalil juga. So total RM4.50. Okay, dalam 330 meter jarak pick up. Okay, seperti biasa aku akan hembuskan satu dust fabric ni, anti premium, untuk mengelakkan lah bau-bau yang tidak diingini. Okay, satu dust cukup RM4.50 je. Kita punya fabric mahal bang, tapi demi memastikan kelancaran dan keselesaan passenger selepasnya, aku kena spray lah supaya walaupun tak ada bau-bauan yang tidak diingini, tapi at least ada refreshing. Okay, The Link 2 Tower A, 130 meter lagi. Kat sini je, blok yang sama lah ni. Where is the block A, Tower A? Okay lah, nanti kita jumpa dekat Jimoji Bukit Jalil. Okay, ni kot dia punya passenger. Okay, see you later after drop off Jeff Grab Vlog episode 34. Selesai drop off order yang seterusnya. Total 2.1 km jarak pick up dengan drop off. So kita collect RM4.50 daripada passenger ni. Aku dapat back to back job lagi. Nampaknya memang sangat laju lah turbo mode ni. Okay, second order yang seterusnya, pick up 50 meter kot. Esbro Embroidery dekat kawasan sini juga. Hantar pergi residensi Kuchai Mas. Grab pay juga RM9. 540 meter jarak pick up daripada sini. Aku dah reset trip B ni, bermakna kita dah kosong balik lah. Kita boleh tahu berapa jarak pick up dan drop off dari sini ke tempat drop off nanti. Dari jarak pick up ke tempat drop off. Okay, 600 meter lagi jarak pick up.
Masih lagi berada di sekitar Bukit Jalil, area pavilion Bukit Jalil ni lah. Ada banyak shop lot ni. Ni kabel McDodo fast charging punya kabel. Sesuai lah kalau korang nak pakai untuk bawa Grab, charge kau punya phone kan masa tengah drive. So dia ada option cut off lah bila dah penuh. Sangat bagus lah. Kalau kau pakai plug originalnya memang dapat lah fast charging up to 100 watt. Ok, kita jumpa dekat Kuchai Mas Residence, tempat drop off order yang ketiga kot ni nanti. Alright, Jeff Grab Vlog episode 34. See you again later. Bye for now. Selesai drop off order yang keempat. Total 11.7 km jarak pick up dengan drop off. Kita dapat RM9 lah bersih selepas tolak komisen. Memang sangat laju turbo mode ni. Laju gila. Kurang daripada 4 jam aku drive sekarang ni. Kurang daripada 1 jam aku drive setakat ni. Aku dah dapat 4 order. 4 order dan total aku dapat RM25, RM26.50 untuk 4 order ni. Bermula pukul 10.08 pagi tadi. Sekarang baru pukul 10.58. Kurang daripada sejam, RM26.50. Dan kita telah berjalan sejauh 25.1 km. Memang back to back jobs tu memang tak berhenti lah selagi aku tak offline. Aku baru lepas offline ni sebab syarat untuk online turbo mode ni aku kena online minimum setengah jam, 30 minit baru aku boleh tekan offline untuk dapatkan extra 5% daripada total keseluruhan yang order yang aku dapat lah. So aku sebelum aku drop off ni tadi, lebih kurang 5 km sebelum drop off aku dah offline dulu sebab aku tak nak back to back job masuk lagi, sebab aku nak rehat sekejap. So nanti kita akan sambung balik lah. So turbo mode ni memang berkesan lah untuk kita tidak membangau terlalu lama, sebab dia akan bawa kita ke tempat yang ada banyak demand. Dia punya sistem algoritma sistem Grab ni, dia dah set siapa yang onkan turbo mode ni, dia akan bawa driver tu ke kawasan yang banyak demand lah. So order takkan putus-putus lah. Cuma kecil atau besar tu lah, kebanyakannya kecil lah untuk turbo mode ni. Kalau kau offkan turbo mode ni, ada kemungkinan besar kau akan dapat job yang lebih jauh lah. So turbo mode ni kelebihan dia, kau tak perlu pergi jauh-jauh. Dia akan bagi kau dekat kawasan persekitaran kau je lah. Ok, kita jumpa lagi dalam order yang kelima sebentar lagi untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-34 yang kita namakan tajuknya Turbo Mode Very Fast. Ok, jumpa pada order kelima nanti. Bye for now. Kita try online balik. Kali ni aku onkan Bolt. Ok, 5 minit saja, 2.1 pick up. Ok, kita ambil lah order Bolt 2.1 km pergi KL. Alright. Untuk order yang kelima ni kita ambil order Bolt ni. Total berapa ringgit lah ni? Total berapa ringgit lah? Dia bayar guna, macam mana nak tengok? Ok, tak apalah. Kita reset kita punya meter. Tadi dah keluar 0.1 km trip B. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan order yang kelima kita pada hari ini dengan mengambil order dari Bolt. Banyak juga demand aku online tadi. Bolt ni kawasan tu jadi merah dan oren. Aku berada di kawasan yang merah. Tapi aku punya radius tadi, dia tetap akan kata out of radius sebab aku set 2 km sebelum ni. Aku punya radius tadi, tapi pick up untuk order yang ke-5 ni dia 2.1 km, masih lagi out of radius. Apa benda ni? Dia message Wit Kuchai. Apa yang Wit Kuchai? Ok, kita berada di Kuchai Lama. Jalan Kuchai Lama ni kita ambil satu order Bolt lah. Kalau tak ada lagi nanti kita akan on balik kita punya Grab Turbo Mode. Grab Turbo Mode tu non-stop. So aku tak ada masa nak sempat
nak bernafas sikit, aku offline lah tadi sebelum drop off order yang keempat tadi. Okey, kita jumpa tempat drop off nanti untuk order yang pertama daripada Bolt dan order yang kelima untuk keseluruhan job kita pada hari ini untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke 34 hari ni. Okey, jumpa selepas drop off nanti. See you later from Jeff Karim. Selesai drop off order yang kelima, tapi order yang keempat, yang pertama lah untuk Bolt. Total pick up dengan drop off 7 km tepat, 7.0 km. Passenger bayar RM7 lah, ni dia bagi cash. Tetapi masa order tu masuk tadi, total ialah RM14. So rupanya lagi RM7 Bolt akan bayar dekat aku lah, dalam akaun aku. So confirm price, trip with compensation. Aku tak tahu compensation apa ni. So aku dapat RM14. RM14 lah, RM7 cash dan RM7 lagi Bolt akan bayar lah. So kalau RM14 untuk 7.0 km, kira double lah daripada yang normal kan. So kita target biasanya RM1 1 km. So aku dapat RM14 instead of RM7. Okay, not bad untuk Bolt. Apa kata kita teruskan tengok Bolt ni. Okay, kita teruskan tengok order Bolt ni. Ada tak masuk dekat sini? Ni dah tak merah dah ni. Yang merah, yang orange ni dekat jauh sana. GPS signal is inaccurate. Change your location to receive order again. Macam mana nak change location? Aku tak pandai sangat ni. Pick up distance ni aku set 2 km. Tapi aku dengar dah tak boleh dah. Minimum 3 km. Tak boleh dah 2 km. Tapi sebab sebelum ni aku pernah set 2 km, aku tak pernah ubah. Ok, ni 1.2 km, RM6.52. Pick up 1.2 km, drop off 4 km, boleh lah. Alamak, tak sempat nak tekan lah. Oh, this order was accept another driver. Macam tu pula accept by another driver. Pantas. Patutnya 1.2 km, drop off 4 km, RM6 lebih. Okey lah. Okey lah, kita on Grab pula lah. Stay offline. Acceptance rate aku 94%. Okey, tapi tak ada efek mana pun Bolt ni. Walaupun kita cancel ke banyak kali kan, dia yang efek selalunya si Grab ni. Okey, kita cuba on Grab tengok. Kita sambung turbo mode ni, tengok boleh sampai mana. Okey, masih on lagi turbo mode aku. Tapi dalam keadaan turbo mode, kita tak boleh avoid location lah. To maximize your opportunities while on turbo, this has been turned off. Tak boleh set my destination, tak boleh set location to avoid. Okey, tak apa, kita cuba online tengok adakah order dekat sini. Itu dia. Okey, dah dapat lah order. Midfield 2 kondominium, Taman Sungai Besi. Pick up 2 km, drop off 0.8 km. Ni yang orang tu ajar ni, kalau kau tekan continue ni lama tak berhenti, dia takkan habis lah. Okey lah, boleh lah. Drop off 0.8 km, RM4.60. Pick up dekat Midfield 2 kondominium, D1, D2. Okey, let's go. Order yang ke-6 kita untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-34 hari ini. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, order yang ke-6 kita untuk hari ini. Pergi Midfield. Kita pergi Midfield 2. Bagi white screen ni. Sekarang kita berada di sekitar Desa Petaling lah. PPR Desa Petaling kat belakang ni, SMK Desa Petaling pun kat belakang ni. 2.6 km untuk pick up order yang kelima ni. Order yang ke-6 keseluruhan. Sebab ada satu tadi order Bolt
pick up lebih kurang 2.6 km, drop off dalam 800 meter saja. Dan kita akan dapat earning RM4.60 cash. So dia akan bayar sekali dengan commission lah tu. Total mungkin dalam RM6 lebih ke RM7 kot. So Grab akan potong commission aku daripada aku punya wallet lah. Kalau cash punya order lah. Kalau GrabPay punya payment, dah siap-siap dapat lah. Dia masukkan dalam aku punya wallet, GrabPay. So dia dah tolak lah 20%. Grab 20% lah dia tolak commission. So kalau aku dapat fare yang RM10, bermakna bersih aku akan dapat hanya RM8. Kalau total RM100 tambang perjalanan tu, so bersih aku akan dapat RM80 sajalah. RM20 Grab ambil lah commission. Ramai jugalah driver yang mempertikaikan kenapa Grab ambil banyak sangat kan, sampai 20%. 20% commission daripada driver setiap trip kan. Tapi bagi aku, yelah, nak buat macam mana. Apps ni memang dia punya. Dia yang develop apps ni daripada zero sampai jadi sekarang ni, dan sentiasa update. Dan dia yang carikan kita punya job. Dia yang carikan kita punya job, kita cuma terima saja. So aku ingat fair lah dia ambil commission 20% kan, kita dapat 80%. Dan akhirnya kita dapat job tanpa kita carilah. Tak macam taksi kan, taksi kita kena cari job. Macam Grab ni, dia yang tolong carikan untuk kita. Kita tinggal pick up dekat point A dan drop off dekat point B. Simple as that. Okay, kita jumpa kat tempat drop off nanti dalam untuk order yang ke-6 ke yang ke-7, aku pun dah lupa dah. Dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-34. See you later. Selesai drop off order yang ke-6 ke ke-7 lah. Okay, total 3.5 km pick up dengan drop off 800 meter je tadi. Dia bayar pakai Touch and Go RM5.30. Aku dapat back to back job lagi. Biasalah, turbo mode Grab ni dia bagi non-stop kerja. Okay, kita pick up dekat Kuil Sri Nageswari Jai, Sungai Besi, Jalan Sungai Besi. Kita drop off dekat Catholic Church of St. Anthony, Jalan Robertson, Bukit Bintang, RM12.20. Daripada Kuil hantar pergi church. Alright, kita jumpa selepas drop off nanti dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-34 pada hari ini. 2.3 km jarak pick up, hantar ke Robertson. Tu dekat area tak jauh daripada Pudu lah tu, Robertson tu. Oh, cantik lah Tesla Model Y baru ni, Juniper ni, kat depan kedai Sport Toto ni. Nampak ke? Very nice car. Dia punya range ni tinggi gila ni. Range dia aku ingat 700 km WLTP. Okay, aku letak aku punya kamera ni dekat car phone holder ni balik dekat tepi tingkap sebelah driver ni. Korang boleh dapatkan bermacam-macam jenis car phone holder. Kalau korang tengok dekat aku punya YouTube Jeff Karim ni, aku ada letak dekat link. Aku ada letak dekat link description YouTube ni lah. Aku boleh tag produk kat situ kan. Korang boleh klik je ke produk tu, korang boleh beli terus. Terus check out, add to cart, check out selalu. Kalau korang nak beli lah, boleh klik daripada situ. So aku akan dapat commission lah daripada program affiliate yang disediakan oleh YouTube partners ni. Selain aku dah boleh monetize dekat YouTube ni sebagai YouTube partner, aku juga boleh tag produk yang berkaitan dengan video aku ni
dekat video ni lah. So korang boleh klik dekat shop now tu, dan aku akan dapat commission lah setiap kali ada produk yang terjual, yang order yang datang daripada link video aku ni. Itulah salah satu cara nak monetize dekat media sosial ni lah, terutamanya dekat YouTube lah. Selain daripada based on ads, iklan yang keluar yang korang tak skip ni, aku akan dapat pay per view lah. Setiap 1000 view tu dapatlah beberapa sen US dollar. Lagi tinggi view dia, lagi banyak iklan yang korang tak skip, lagi banyak lah aku dapat income daripada YouTube ni. So, selain daripada tu ada program affiliate lah. Bila korang klik link shopping tu, bila kau beli, aku dapat commission lah daripada produk yang terjual. Biasanya aku akan letak ada 4 link yang berkaitan dengan aku punya Jeff Grab Vlog ni. Salah satunya ialah kabel, fast cable charging McDodo ni ada. Car phone holder ni, car phone holder yang tempat aku letak phone kamera ni. E-hailing sticker dengan apa? Dengan dashcam. Dengan dashcam pun berkaitan lah. Walaupun aku tak pakai dashcam, aku pakai phone je record konten Jeff Grab Vlog ni. Tapi berkaitan lah untuk kita merakam kita punya perjalanan kita untuk keselamatan kan. Korang boleh beli, klik link dekat situ. Okay, kita jumpa dekat Robertson nanti untuk order yang drop off order yang ke-7 ke yang ke-8 ke yang ke-9, aku dah tak ingat lah untuk hari ni. Okay, see you again. Jeff Grab Vlog episode yang ke-34. 300 meter lagi nak sampai pick up. See you later. Okay, selesai drop off order yang ke-8 kot. Total 8.7 km. Pick up dengan drop off 8.7 km. Collect RM17 daripada passenger. Dia bagi cash lah ni, RM17. Bersih RM12.20 lah kita punya earning. Kita hantar daripada kuil dekat Sungai Besi tadi, sampailah ke gereja dekat Jalan Robertson, Bukit Bintang ni. Nampak sekali dengan Menara Merdeka tu background dia. Cantik gila. Dari kuil ke gereja, dari temple ke church. Okay, selesai drop off order yang ke-7 ke ke-8 ni sebenarnya ni. Tak apa, kita tengok earning. Aku dah offline tadi. Order yang ke Bolt tadi ni, order yang ke-7 lah. Order yang ke-7 RM43.40, campur tadi RM14. Order daripada Bolt tadi bermakna RM57.30. RM57.30 sejauh 44.6 km. Sebab Bolt tadi RM14 kan, agak tinggi juga fare dia. 44.6 km selama kita bermula tadi lebih kurang pukul 10, sekarang dah pukul 12. 10, 11, 12. Dalam masa 2 jam aku dah collect RM43.30 Grab. Dan Bolt tadi kita earning RM14 tak salah aku. RM14. Macam mana nak tengok yang tadi punya. Ni total ni dah 5 order yang aku ni aku ambil sebelum ni. RM11.41 lah. Ni RM11.41 selepas tolak commission lah untuk 7 km tadi. So lebih kurang RM51 lah untuk 44.6 km. Merah ni, merah orange jingga. Kita try online lah. Bolt kalau ada daripada area Bukit Bintang ni. Okay, kita reset trip B tadi. Okay, merah orange, takkan tak ada pink. Kau main menyala lagi dia punya merah tu. Kalau tak ada juga order, tak tahulah Dan. Ni church dia tadilah. Dia pergi kat sini. Kita collect dekat kita pick up dekat Sungai Besi punya temple. Kita drop off dekat Jalan Bukit Bintang punya church. Macam tiada. Okay, kalau ada nanti aku ambil lain lagi lah. Alright.
Jeff Grab Vlog episod yang ke 34. Tengah aku nak MD tadi, dia suruh verification pula Grab ni. Okay, up and down. Alright. Finding job towards Bangsapuri Kos Rendah. Alright, Bandar Tasik Selatan. Kita tengok adakah order yang masuk. Kalau ada nanti aku update lagi. Okay, ada The Robertson balik tadi. Kena pusing balik dekat The Robertson tadi. Hantar pergi pertama residency. Aku dah lama dekat sana tadi. Dia tak ada masuk. Aku dah keluar daripada traffic light tu, baru dia masuk balik. Okay, kita terpaksa U-turn balik lah. Terpaksa U-turn balik pergi pertama residency. Aku reset balik 0.5 km yang dah gerak. Kita U-turn balik, pick up dekat The Robertson tadi. Dalam 800 meter lagi untuk kita pick up MD yang pertama. Sebagai part time driver, aku bukanlah mengejar sangat pun fare yang tinggi-tinggi lah. Yelah, part time aku setakat rasa nak cari duit lebih, aku online. Sehari mungkin dalam sejam lebih, 2 jam lebih kan. Tak adalah aku nak buat sampai 8 jam, 16 jam, 12 jam macam driver yang boleh dikatakan full time buat tu. Cukuplah untuk tambah-tambah income kan. So ni dah 2 jam dah aku drive, start pukul 10 sampai pukul 12 ni. So aku rasa aku nak offline dan aku nak balik lah makan hari Ahad ni. Wife aku dah masak ikan patin, masak asam tempoyak tu. Beberapa hari lepas aku ambil dak abang balik daripada Kolej Matrikulasi Selangor tu, aku singgah Sungai Besi beli durian. Belilah sebiji durian Blackthorn nak rasa kan. Sekilo RM45 harga dia. So sebiji tu 2.8 kilo berat dia. So RM126 lah sebiji tu. Lepas tu aku tambah lah durian kampung 4 biji RM50 tu, RM176. Banyak lah. Kita orang makan 4 beranak tak habis lah. So lebih tu dia buat bentara guru aku buat tempoyak. Dia buat tempoyak dah 2 hari ni simpanan peta ais. So tadi dia beli ikan patin, dia masak gulai asam tempoyak lah. Dah siap masak lah, kabarnya dah WhatsApp tu. So aku nak balik nak makan lah dengan anak-anak aku, dak abang dengan dak adik yang berumur 19 dan 18 tahun lah bulan depan, bulan Januari ni. Alright. Itu saja aku nak bebel lah. Sebab dah lapar, mulalah bebel kan. Untuk order yang ke-8 ni lah. Untuk order yang ke-8 ni kita MD balik, ambil kat Robertson ni, drop off dekat taman pertama tu. Jalan nak balik ke aku punya rumah lah. Alright, jumpa selepas drop off nanti dekat jalan, dekat taman pertama. See you later. Jeff Grab Vlog episod 34. Selesai drop off order yang seterusnya, yang ke-8 ke? Yang ke-8 yang ke-9 tak tahu. Total 5.7 km jarak pick up dengan drop off daripada The Robertson sampai ke pertama residency Ceras ni. So RM13.20 bersih kita dapat. Agak tinggi jugalah untuk 5.8 km. Mungkinlah tengah high fare sikit. Alright, kita masih lagi di dalam MD. So kita meneruskan perjalanan kita pulang ke Bandar Tasik Selatan. Kita dah earning berapa untuk Grab ni? 7 booking RM56.50, campur RM14, RM70 setakat ni. RM70 satu order boat, RM14, 7 order Grab RM56.50. Total kita dah jalan untuk hari ni 50.9 km. Alright, masih lagi di dalam MD yang pertama. MD of the day, my destination of the day. Biasanya sehari aku guna sekali je pun. Walaupun Grab ada sediakan 2 kali my destination sehari, Bolt menyediakan 3 destination sehari. Aku guna sekali je lah. Untuk korang yang main airport ke contohnya, boleh lah guna MD tu kan. Adalah kod dia tu.
kod dia untuk set my destination dalam Grab untuk sampai ke KLIA tu. Sebab kalau kau tak boleh direct type KLIA 1 ke KLIA 2 ke untuk my destination, tak dibenarkan. Tapi adalah triknya dulu. Aku pun dulu selalu jugalah try main airport ni. Tapi main airport ni banyak membangau. Rugi masa kita dekat landside tu 3 jam, 4 jam, 5 jam tunggu queue masuk kan. Tapi depend lah. Kalau kau masuk malam, biasanya kalau aku MD ke KLIA waktu petang ke, dah petang kan, pukul 4, pukul 5 ke, aku MD daripada tengah KL ni, memang ada lah dapat dulu pergi ke KLIA airport kan. Tapi kalau masuk petang tu cepat lah sikit dia punya queue dia. Kalau kau masuk tengah hari ke, pagi ke, memang lambat lah. Beribu-ribu, dengarnya sekarang sampai 3,000 queue sekali kita masuk dekat airport tu. 3,000, 2,000 lebih just Grab punya queue. Tapi kalau masuk malam, aku selalu je dapat masuk malam, drop off, terus je dapat order keluar tanpa perlu queue lah. Tak tahulah, orang kata queue bocor lah, apalah. Tapi bagi aku mungkin order yang driver sebelumnya tak nak pergi kot, dia reject, dia tak nak pergi tempat tu daripada KLIA, dan terus dapat dekat driver yang baru lepas drop off passenger dia dekat sama ada Terminal 1 atau Terminal 2 lah, Kuala Lumpur International Airport tu, KLIA. Banyak kali lah dulu aku dapat. Kalau masuk malam je terus dapat je keluar. Nasib lah. Tapi disebabkan aku duduk KL, tak ada hal lah hantar dekat mana-mana dalam KL ni kan. Memang chances dapat order daripada KLIA tu, memang chances agak tinggi memang pergi ke KL lah. Kalau tak jalan Bukit Bintang, hotel, mesti area situlah. Area Subang ke, Subang pun masih dekat dengan rumah aku kan. PJ pun masih dekat. Kalau area KL lah, Mont Kiara ke pun masih dekat lah, dalam berbelas kilometer je balik ke rumah aku. Unless kalau dapat ke Kelang, dapat ke Kelang ke Shah Alam ke daripada airport tu, memang agak sadis lah untuk aku kan. Tapi dengarnya sekarang, bukannya dengarnya lah, aku pun dah rasa dah. Okey, dapat Taman Konot pergi Bandar Tun Razak, accept lah. Okey, bukan apa orang kata, bukan rasa lah, sebab aku dah cuba dah sebelum ni. Ada beberapa bulan sebelum tu, Grab ada perkenalkan kita boleh reject order tu up to 5 times. 5 kali dia bagi chance. Kalau order keluar daripada KLIA tu tak kena dengan tempat yang kau nak pergi, kau still boleh cancel tanpa efek kau punya CR lah, cancellation rate tu. Tapi maksimum 5 je. Order yang kelima kalau kau reject juga, automatik akan terkeluar daripada queue, dan kau akan queue balik lah daripada awal. Nasib lah kan. Tapi biasanya kalau sampai 5 tu kau tak accept juga, memang cari nahas lah. Kau membangau lah lagi dekat landside tu, tunggu queue seterusnya. Jadi bila dah sampai queue tu, ada 5 chance lah untuk kau pilih order kan. Kalau order pertama tu dah cun dah harga dan cun dah destinasi nak pergi tu, accept je lah. Kalau tak, masih ada 4 chance lagi. Kau reject order tu, masuk order yang kedua, tengok pergi mana. Lepas tu kalau tak nak, ketiga, sampailah yang kelima, kau boleh reject lah. Kau reject yang kelima tu, kau kena terkeluar daripada queue lah, dan kena beratur balik lah. Berapa ribu orang driver dekat landside, dekat downtown tu. Itulah dia airport punya penangan lah. Tapi kurang lah, kilometer kau kurang lah. Tak adalah kau pusing jauh-jauh. Ada kelebihan, ada kelemahan lah nak main airport ni kan. Ada 2 MD tu, mungkin kau boleh dapat 4 set satu hari. 4 set satu hari tu, kalau satu minimum just Grab kau dapat bersih lepas komisen RM52, kau kalilah dengan 4 trip untuk 2 set tu, RM208 kau boleh dapat.
Tapi bukan dalam jangka masa yang singkat lah. Campur time kau membangau lagi 3-4 jam dekat landside, dekat downtown tu, agak lama jugalah kan. Tapi bergantung lah pada individu pemandu Grab tu sendiri. Kalau suka main airport, nak kurangkan dia punya maintenance kereta daripada Lenjan, ambil pick up, kutip pick up yang dekat-dekat ni, dia main airport. Dia banyak relax lah, boleh lepak kan. Yang kaki game tu boleh main game sementara tunggu queue masuk. Begitulah ceritanya. Okey, aku dah nak sampai dah pick up order yang seterusnya ni, yang ke-8 ke yang ke-9 ni, daripada Cendekia Condominium ni, Sri Cendekia Condominium Taman Konok ni, hantar pergi Bandar Tun Razak. Mungkin ini MD yang terakhir kot. Dah dua order dah untuk MD yang pertama aku. Okey, jumpa lepas drop off ke Bandar Tun Razak nanti. See you later. Di manakah dia? Nampak lokasi dia dekat dalam sana tu. Apa kita tunggu sini. Jumpa lagi selepas drop off nanti. Order yang seterusnya ni, MD yang pertama, order yang kedua, dan order keseluruhan yang ke-8 ke yang ke-9 tau. Dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-34. See you later. Nampaknya tak ada passenger ni, tak muncul-muncul. Kita cancel booking. Passenger no show. Alright, dapatlah RM3 compensation. Dia tak muncul. Order tapi tak muncul. Apa nak buat? Tak ada rezeki. Tak apalah, instead of RM6.50 nak hantar dia dekat sana. Okay lah, my destination pun dah habis lah. Dia kata dah near lah, kan dia hantar lebih jauh lagi. Instead of RM6.50 je fare tadi, untuk hantar dia ke Bandar Tun Razak pula, aku dapatlah RM3 compensation. Dia tak keluar, dia tak muncul selepas aku arrive. Aku call pun tak angkat tadi, sebab untuk kita cancel dan pilih option passenger no show tu, syaratnya selain daripada 5 minit kita kena tunggu, kita kena call dia juga. Aku ada call, ada dulu juga tadi. Aku call dia tapi tak berangkat. Mungkin dia dah naik apa, e-hailing lain ke apa ke, tak tahulah kan. Tapi pedulilah. So total kita dapat RM59, RM59 50 sen, tambah RM3 tadi nampak ni. Tambah RM3 lagi. Compensation RM3 was added to your cash wallet sebab passenger no show. 4.8 km tempat total aku nak drop off tadi lah, daripada yang asal tadi tu. So total kita jalan untuk trip A hari ni 55.8 km total. Nampak tak? Okay, 55.8, 56 km lah. Campur RM60 lebih kurang Grab ni. Campur RM14 satu order Bolt tadi. Jadi 70 berapa? 60 campur 14. 60 campur 14 70. 60 campur 14 RM74 lah. RM74 kurang lah, RM74 lah total untuk 60 km untuk job hari ni. 7 order Grab, 1 order Bolt, total 8 order. Selama sekarang 12.45, 2 jam lebih lah, 2 jam 40 minit macam tu lah. So itulah income yang kita dapat untuk hari ni, untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke 34. Terima kasih korang yang dah subscribe channel Jeff Karim, dan follow aku punya Facebook Jeff Karim 2, serta FB page aku Jeffrey Aizat Shah, dan juga FB page cerita bola English aku Classic Football Stories Modern Years, dan juga aku punya Instagram Jeffrey Aizat, X Jeffrey Aizat, Threads Jeffrey Aizat, blog aku jas.my, dan follow lah segala macam maknenik media sosial aku tu. Dekat Facebook aku dah kumpul 26,000 followers setakat ni. Dekat TikTok dah menghampiri 64,000 follower.
dekat YouTube. Subscriber aku dah mencecah 5,200 lah, hampir 5,200 subscriber setakat ni. Dan semualah social media aku. Jangan lupalah belanja lah, like, comment, share dan subscribe dan follow lah aku punya media sosial semua. Korang boleh search je Jeff Karim, semua akan keluar lah. Kalau kau tanya ChatGPT siapakah Jeff Karim pun, kau boleh try, nanti dia akan keluar. Semua detail mak nenek aku semua keluar, dia bongkarkan dekat ChatGPT tu. Ada seorang hari tu dah try dah, ada screenshot, dia letak kat foto komen aku punya post dekat Facebook tu. Siapakah Jeff Karim, nanti dia akan cerita lah. Sampai ke ChatGPT pun dah tahu dah aku punya detail aku ni. Alright, itu saja untuk kali ini, untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-34. Kita jumpa lagi pada episod yang ke-35 akan datang. Berhati-hati memandu. Aku doakan korang semua berjaya dan sihat bersama keluarga tercinta. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada aku Jeff Karim, jumpa lagi dan goodbye.